Pernah dengar tak? Dah belajar bahasa Jepun bertahun-tahun, tapi bila cakap dengan orang Jepun, especially dengan senior atau klien, terus rasa tak cukup proper, tak cukup sopan. Kami dengar masalah ni banyak kali. Walaupun orang tersebut pernah graduate daripada Universiti Jepun. 9 tahun dalam dunia mengajar bahasa Jepun dekat Malaysia, ramai pelajar kami yang hebat, fasih, tapi bila masuk dunia kerja, terutamanya bila dealing dengan syarikat Jepun, mereka struggle guna keigo. Bahasa aras tinggi, bahasa hormat yang digunakan dalam situasi profesional. Sebab tu, kami di Cekak Jepun memulakan satu inisiatif baru, kelas keigo. Kelas ini akan diajar oleh sensei Jepun yang memang ada pengalaman menguruskan klien dan customer dalam bidang servis. Ini bukan kelas grammar biasa, ini kelas real world communication. Supaya anda tak nampak kurang ajar di mata Jepun walaupun tak sengaja. Nihongo Jino minasan. Kalau anda kerja dengan orang Jepun atau nak naik level dari boleh cakap Jepun ke boleh impress bos Jepun, ini kelas untuk anda. Tempat terhad, klik link sekarang untuk daftar dan buktikan anda bukan sekadar tahu Jepun tapi faham cara Jepun berfikir. Jumpa anda di kelas nanti. Yosha!